Dalam video kali ini, kami Poyo Camper membawa korang camping jauh ke sebuah perkampungan orang asli di Slim River. Tempat ini memang cantik. Air sungainya jernih berwarna hijau, dikelilingi bukit bukau yang buat suasana rasa tenang dan nyaman. Yang paling best, kali ini kami nak test RTT terbaru kami. Jadi, jom tengok macam mana pengalaman camping kami di sini dan sama-sama layan keindahan alam yang memang padu. Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi dalam Poyo Camper. Kali ini jentera kita telah beraksi guys. Okey, ke mana kita minggu ni? Kemah apa yang kami guna minggu ni? Korang teruskan menonton kita punya video, okey? Tunggu sekejap lagi. Ubi Cantik sikit. cantik. Entahlah ni. Atas ke bawah tempatnya ni. Kat bawah tu banyak betul kucing dah 3 kali dah. Rasa macam kat bawah tu. Sebab ni tandas kan. Tandas. Sini ke tempat dia? Tapi dalam video tu macam ada macam rumah kan. Mana kira. Tanah orang lain kot. Tu rumah tu. Tu bawah tu. Ni bawah ni lah.
Okey. Oh, dia ada tempat ikat. Kena yang turun dulu. Oh, ni kena buka bawah ni. Okey. Kami memang teruja nak set up RTT terbaru kami kali ni. Dah lama sebenarnya kami tak camping menggunakan RTT. Jadi rasa macam nak throwback balik pengalaman dulu. Harap-harap semuanya berjalan lancar dan camping kali ini jadi antara yang paling best. RTT kami kali ni simple sikit berbanding sebelum ini. Memang beza betul. Sebab reka bentuk dia yang nipis dan ringan. Nak buka pun sekejap sangat. Tak payah nak bergelut macam dulu. Tapi itulah, RTT kali ni saiz dia ngam-ngam untuk 2 orang je. Jadi plan kami selebihnya tidur dalam kereta. Kalau ingat balik, RTT yang sebelum ni memang luas. Lepas untuk kami 4 beranak tidur sekali dekat atas. Tapi tak apalah, 2 kat atas, 2 kat bawah, apa salahnya kan? Yang penting setup macam ni dapat meringkaskan lagi barang camping kami. Tak payah nak pening sangat. Allahumma baikna fi malikana wa amin. Amin. Rendang kerang. Weh.
Terbaik. Panas. Melambung-lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nak sayur. Kau makan nak buat apa? Mandi sungai. Ha? Mandi sungai. Mandi sungai? Okey, kita dah selesai makan. Sekarang inilah saat yang ditunggu, iaitu mandi sungai. Okey. Sungai betul-betul depan tapak kemah kami. So kita dah turun. Kalau ikutkan memang senang je, ke bawah sikit je. Anak-anak orang asli pun ada kat sini. Jom kita tengok. Okay, tadi dah check dah kedalaman, tak berapa dalam, dewasa boleh. Cuma arus dia daripada Jerang tu kuat. Tak sesuai jugalah untuk kanak-kanak. Adik, adik. Apa dia berlaku? Macam biasa. Tidur. Itu dalam air. Saat. Lepas mandi tadi, kita tukar baju malam, lepas tu kita makan. Okay. Baik, kita jalan-jalan. Besar pula tu daunnya. Tadi tak pastilah ikut. Ni banyak haiwan. Belalang lah, apalah, semut lah, laba-laba lah. Banyak sangat. Okey, dekat sana tadi apa? Kita naik kemah. Kalau naik ke sini, kalau kita lalu sini, kita lalu sini, kita akan sampai. Okey, so itu apa surau, tepi surau. Surau ke? Surau lah. Di surau, lepas tu itu tandas. Okay, mari kita hiking lagi. Ini ke bawah motor ni. Tengok. Bawah tadi tu sampai ke sini dah penat. Hush. Itu apa, Ma? Homestay ke tu? Kau tengok-tengok macam homestay. Macam homestay dah tu. Sini ada lagi. Okey.
Kita padam balik. Lepas tu pergi tahap air pula. Mau kita jalan. Okey. Bila awak seorang-seorang ke tempat ni, jangan percaya sesiapa pun. Ambil kayu, pergi pukul dia kalau itu nak tembak saya. Okey, sebenarnya sini ada satu lagi tandas. Cantiknya. Masya Allah, cantiknya. Banyaknya batu. Okey, mari kita jalan balik. Okey, goodbye. Macam mana tadi? Ambil dekat mana kayu-kayu ni? Ambil kat sana tadi masa dia tengah jalan-jalan. Okeylah, dah lama kita tak buat campfire kan? Lagipun tak ada siapa pun malam ni dekat sini kan, campsite? Betul. Senang tak buat tadi? Nak bakar api? Senang sikit lah. Dia kan mula-mula tadi susah kan? Lepas tu kita guna apa tadi? Tisu dengan minyak. Okey. Dia nampak dia cepat nak habis tu. Kita memang kena dia kalau dapat kayu besar macam ni. Itu kalau potong pokok itu. Itulah. Bismillah. Ui, apa ni? Tengok ni. Oh, nak minum lagi. Tak Evan. Besar tu. Kau tengok besar tapak tangan saya. Sunyi betul loh malam ni. Tapi bunyi air sungai. Mantap. Best tak, Evan? Best ke camping?
Okay, apa makan nugget yang nombor berapa tu? 5. Tadi deal seorang berapa? 3. Seorang 3, lepas tu extra 2. 2 tu siapa punya? Adik punya tu, hang cepat. Adik berapa? Nah, sekejap Pagi kita breakfast roti Aladin. Adik oh. Jangan buka baju. Satu untuk kau, satu untuk aku, dua untuk kau, dua untuk aku. 1,000 untuk saya. Buat bang. Nampaknya kamera tu. Oh, buat abang ni. Oh, amboi. Amboi, biasa dia. Adik. Adik jangan. Takutlah saya. Alhamdulillah, selesai perkhemahan kami di Kia Garden bertempat di Slim River. Okey, suasana dekat sini memang best, tapi yang best kat sini tapak dia limited. Jadi kena berebut sikit lah untuk sampai sini, tapi yang best dia sungai dia memang awesome, batu banyak, air yang deras, warna pun hijau dan cantik. Okey, kita nak ke campsite seterusnya, di mana jangan lupa subscribe, like dan share Poyo Camper. Kita tunggu kami ke mana selepas ni.